Guys, hari ni saya nak bawa korang dekat gym yang sangat-sangat besar terletak di Kepong. Inilah dia, Warehouse. Jom kita masuk. Jom kita masuk ke dalam. Dia ada satu sistem ni, korang tengok. Dia boleh scan korang punya muka kat sini. Tapi mungkin dia tak kenal saya lah sebab badan saya dah kecil sikit. Mungkin bila bicep ni dah start besar balik, baru dia recognize. So kita ikut jalan cheat tepi. Okay, so first kali korang tengok ni, besar gila guys. Ni tempat untuk high rocks. Korang tahu high rocks tu apa? Saya pun tak tahu. Nanti kita cuba lah. Kita try ajak orang yang pandai buat high rocks, pandai buat sukan high rocks ni. Kita try follow dia punya routine kan. Kita suruh dia ajar kita apa tu sebenarnya high rocks. Okay, jom. Dia satu tingkat je. Kat sini ada tempat locker. Lepas tu ada tempat tukar baju. And special dia tak silap saya adalah dia punya ni. Dia ada bilik sauna. Oh, kunci. Ini buka. Dia ada bilik sauna guys. Jom masuk. Dan bilik sauna dia, korang tengok, ni sauna. Ada ni. Ni dia panggil cold plunges. Dia bekukan, dia sejukkan air ni. Ni saya nak try hari ni. Okay, jom. And then ada posing room. Kita ada posing room. Sini kan, dia bukan sekadar gym tau. Dia complete. Dia ada healthy food. Dia ada recovery punya tempat. Dia siap ada tempat untuk buat ni, recovery room ataupun physio. Korang tengok kan. So kalau korang sakit-sakit badan, korang nak urut, boleh urut dekat sini. Jom. Okay. And then yang paling penting, dia ada posing room, tempat untuk kita flex. Kalau korang flex kat luar ni kadang malu lah, ramai orang kot. Kita ada posing room. Jom kita tengok posing room. Masuk. Okay. Alright, so inilah dia posing room. Okay, saya rasa posing room dia tak siap lagi sebab dia belum ada cermin daripada belakang. Tapi lighting dia pun memang mantap lah. Dia punya downlight dia memang buat korang punya muscle semua terkeluar-keluar. Okay, jom. Siap ada aircon so tak panas. Jom kita go through dia punya equipment. Kita pusing lah sebab gym ni besar sangat. So kita akan buat satu pusingan. Okay, dekat belah kanan saya ni adalah equipment untuk kaki. Ni untuk kaki. Ni dia booty builder untuk pungkok. Untuk buntut. Ni semua ni untuk buntut. Buntut. Memang korang punya besar. So untuk perempuan, gym ni ngam. Okay, ni untuk kaki. Lepas tu kita ada power rack. So power rack ni korang boleh buat powerlifting kan. Okay, dia punya seat dia sedap gila guys. Dia punya seat dia, ya Allah, sedap kan. Okay, and then ada ruang untuk dumbbell area. Okay, so ni normal dumbbell yang korang biasa guna. Dia getah. And then ada juga dumbbell besi macam ni. Okay, dumbbell besi macam ni. So ni tak tahu lah, rasanya macam tak newbie friendly lah. Tapi unless korang ada control yang sangat baik, dan dumbbell ni mantap. Okay, jom. Okay, so dekat belah kanan saya ni pula, ini tempat untuk buat, ni boleh buat abs, boleh buat bicep, ni boleh buat tricep, boleh buat pull up. Yang ni boleh buat ni apa What's this? Oh, untuk korang punya peha bahagian luar. Okay, so there's a lot of equipment. Actually gym ni adalah gym yang memiliki equipment daripada, dia panggil apa dia tulis itu, Newtech, yang terbesar dekat Malaysia. So kalau korang nak try sendiri, korang kena datang. Okay, jom saya tunjuk lagi apa yang ada. Okay, by the way, dia punya equipment dia sangat-sangat solid. Contoh, korang tengok ni, dia punya bench press. Biasa bila kita buat bench press kan, kadang-kadang kita punya siku sakit, kita punya wrist sakit, siku sakit kan. Lepas tu banyak sangat kena dekat tengkuk ataupun banyak sangat kena dekat back. Tapi dekat sini $40 kilo. Ini satu plate ni 20 kilo. 20 kilo, 40 kilo. 40 kilo berat tau.
Tapi 40 kilo ni, dia punya weight tu boleh terus orang kata transfer directly dekat chest korang, tak rasa dekat bahagian lain. Nampak? Ui, sedap gila. Betul-betul direct terus dekat chest tu. So kalau korang nak rasa experience training dekat tempat yang mantap ni, korang kena datang sini. Okay, so that's all for today's punya video. Maybe next time, maybe korang boleh comment or mention any fitness influencer yang korang kenal yang nak collab dengan saya, yang nak datang dekat gym ni. Okay, ciao.